Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kepala kami akan menerangkan tentang pengurusan strategik dan dasar awam kajian mengikut kes JPDA. Sebelum kami memulakan pembentangan, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu saya sendiri Nurul Atikah binti Muhammad Sabri, nombor matrik 290231, Nurul Natasha binti Muhammad Mohidin, nombor matrik 290494, Muhammad Azmi bin Abu Hussein 290409 dan Muhammad Amirul Iqmal bin Arsyad 290184. Saya akan menerangkan tentang latar belakang organisasi. Ditubuhkan pada tahun 2005 di bawah Jabatan Perdana Menteri. Fokus utamanya ialah merangka, menyelaras dan menilai dasar awam. Visi menjadi peneraju dasar perimpak tinggi. Misi pula mengharuskan pendanakan dasar berasaskan bukti. Nilai teras organisasi adalah ketulusan, accountability dan inovasi. Seterusnya adalah fungsi teras JPDA. Merancang dasar awam jangka sederhana dan panjang, menyepadukan pelaksanaan dasar antara agensi, menganalisis dan menilai impak dasar secara sistematik, dan terakhir menyediakan penyelidikan dasar strategik dan ramalan dasar. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amirul Iqmal bin Arsyad, nombor matrik 290184. Baik, saya akan menerangkan tentang analisis persekitaran dalaman. Analisis persekitaran dalaman bertujuan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan organisasi dari segi struktur, fungsi, sumber dan keupayaan operasional. Penilaian ini membantu JPDA merumuskan strategi dalaman yang menyokong keberkesanan dasar dan kecekapan organisasi. Aspek fungsional organisasi terbagi kepada 3 iaitu pengurus dan struktur organisasi, sumber manusia, kewangan dan logistik. Pengurusan dan struktur organisasi, JPDA masih mengekalkan struktur organisasi yang konvensional dan biokratik yang mengutamakan kawalan hierarki dan pemusatan kuasa. Struktur ini seringkali menghalang inovasi, memperlahankan proses kelulusan dasar dan mengekang tindak balas pantas terhadap cabaran luar. Walaupun wujud unit perancangan dan pemantauan, kekurangan koordinasi silang bahagian menjadikan aliran maklumat tidak efisien. Sumber manusia. Tenaga kerja di JPDA terdiri daripada pegawai awam yang berpengalaman namun terdapat jurang kemahiran yang ketara dalam bidang-bidang baharu seperti analitik data, pengurusan perubahan dan komunikasi dasar. Ketiadaan pelan pembangunan sumber manusia yang sistematik juga menjejaskan kesinambungan kepakaran khususnya apabila berlaku persaraan pegawai kanan. Kewangan dan logistik. Sebahagian besar program dasar bergantung kepada peruntukan kerajaan tahunan yang tertaluk kepada dasar fiskal semasa. Kekangan bajet yang berterusan menjejaskan keupayaan organisasi untuk melaksanakan penyelidikan dasar secara mendalam dan menyediakan latihan lanjutan kepada kaki tangan. Selain itu, kebergantungan kepada peralatan teknologi usang turut membataskan kecekapan pentadbiran. Poin 3.2. Kecekapan teras dan kelebihan bersaing. Walaupun berdepan pelbagai cabaran, JPDA masih mempunyai kelebihan tersendiri. Antara kecekapan teras organisasi ialah keupayaan dalam merancang dasar berskala nasional dan akses kepada data kerajaan yang luas dan eksklusif. Di samping itu, jaringan kerjasama strategik dengan agensi kerajaan lain serta badan antarabangsa memberikan nilai tambah dalam aspek perkongsian pengetahuan dan pembangunan kapasiti. Baik, seterusnya saya akan menerangkan tentang rumusan strategi. Rumusan strategi dalam konteks organisasi sektor awam seperti Jabatan Perancangan dan Pelaksanaan Dasar Awam JPDA adalah satu proses sistematik yang mengintegrasikan analisis persekitaran keupayaan dalaman serta hala tuju dasar negara bagi membentuk tindakan jangka panjang yang berkesan. Ia bukan sekadar satu pendekatan teknikal, malah merupakan proses kepimpinan strategik yang mencerminkan kebijaksanaan dalam membuat pilihan-pilihan kritikal demi menjamin kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara yang mampan. Pendekatan strategik berasaskan analisis situasi. Berpandukan kepada dapatan daripada analisis persekitaran dalaman dan luaran, JPDA menghadapi keperluan mendesak untuk merumuskan strategi yang bersifat proaktif, inklusif dan berpandangan ke hadapan.
Oleh itu, strategi yang dibentuk haruslah berfokus kepada rakyat dan disokong oleh data dan bukti dan selaras dengan keutamaan nasional serta aspirasi global. Strategi JPDA perlu berasaskan kepada kerangka SWOT dan Balance Scorecard sebagai panduan strategik menyeluruh dan merangkumi 4 perspektif utama: pembelajaran dan pertumbuhan, proses dalaman, pelanggan serta kewangan dan keberkesanan dasar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azmi bin Abu Husin, nombor metrik 290409. Seterusnya adalah cadangan strategik. Berdasarkan analisis menyeluruh terhadap isu dan persekitaran dalaman serta luaran Jabatan Perancangan dan Pelaksanaan Dasar Awam (JPDA), beberapa cawangan strategik yang bersifat menyeluruh, praktikal dan berpandangan jauh dicadangkan untuk memperkukuhkan keberkesanan organisasi dalam rangka serta menyelaras dasar awam. Okey, yang pertama, penstrukturan semula organisasi secara strategik. JPDA perlu melaksanakan penstrukturan semula yang menyeluruh dengan memberi fokus kepada peleraian, biokrasi berlebihan dan pembentukan struktur yang lebih modular dan responsif. Yang kedua, transformasi digital dan pengukuhan infrastruktur teknologi. Pelaburan dalam infrastruktur digital perlu dipercepatkan, termasuk pembangunan sistem polisi intelijen dashboard, penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI untuk analisis dasar serta peralihan kepada sistem pemantauan dan pelaporan secara masa nyata. Okey, yang ketiga, pemekasaan modal insan dan kompetisi strategik. JPDA perlu membangunkan pelan pembangunan sumber manusia jangka masa panjang yang menekankan penguasaan kemahiran kritikal seperti analitik dasar, pengurusan perubahan, komunikasi strategik dan pengurusan risiko dasar. Kerjasama dengan institusi akademik dan organisasi antarabangsa wajar dipergiatkan melalui program latihan bersama, pertukaran pegawai dan polisi fellowship. Akhir sekali, kesimpulan. Kesimpulannya, Jabatan Perancangan dan Pelaksanaan Dasar Awam memainkan peranan yang amat penting dalam memastikan dasar negara kekal relevan dan boleh diguna pakai. Perlulah melaksanakan pengurusan strategik yang tangkas dan bersepadu. Cadangan-cadangan yang diberikan juga akan dapat membantu meningkatkan keberkesanan dan kepercayaan orang awam. Akhir sekali, Jabatan Perancangan dan Pelaksanaan Dasar Awam mampu menjadi pusat dasar awam berprestasi tinggi serta dikenali. Sekian, terima kasih.